Cuma kita biasa dengar sujud sahwi ni kita baca subhanaman la yanamu wa la yasu. Betul? Perkara ini dibincangkan dalam Hasyiah Baijuri. Kalau satu orang dia kalau kita tanyalah antara baca subhana rabbil a'la dengan subhanaman la yanamu wa la yasu, yang mana lebih afdal? Afdal. Boleh tu memang boleh je, zikir kan. Yang mana lebih afdal? Maka afdalnya baca subhana rabbiyal a'la. Kalau dia nak bagus lagi, dia baca subhana rabbil a'la, subhanaman la yanamu wa la yasu. Dia gabung kedua-duanya. Tapi kalau dia nak buat satu je, antara dua tu, subhana rabbiyal a'la ataupun subhana man la yanamu wa la yasu, kalau dia nak buat salah satu, maka dia pilih subhana rabbil a'la. Dia punya sebab dia. Sebab dia adalah subhana man la yanamu wa la yasu ni, dia bukan zikir yang warid daripada Nabi. Tetapi dia adalah merupakan, dia panggil istihsan daripada ulama. Ulama kata, dari segi munasabahnya, zikir ni dia ada munasabah. Kita kan lupa. Sebab tu kita sujud. Jadi masa kita sujud, kita sebut Maha Suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Tu dia macam ada munasabah. Maka zikir itu dicadangkan oleh ulama. Dia bukan warid daripada hadis Nabi SAW. Tapi subhana rabbil a'la adalah zikir yang warid daripada Nabi SAW. Walaupun secara spesifik tak disebut dalam sujud sahwi Nabi baca subhana rabbil a'la. Tapi bila sahabat kata Nabi sujud macam sujud sembahyang, apa yang Nabi baca, itulah dibaca. Begitu dia punya istimbat yang dikeluarkan oleh ulama ketika membahaskan tentang cara sujud sahwi. Okey? Setelah kita tahu kaifiat, ada satu lagi. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi sebelum salam. Dalam mazhab Hanafi, lepas salam. Kalau dalam mazhab Maliki, dia sebelum salam pun ada, lepas salam pun ada. Dia ikut keadaan. Tak apalah, itu mazhab lain. Kita fokus kepada mazhab Syafi'i, iaitu sebelum salam. Adakah boleh berlaku kita sujud sahwi lepas salam? Boleh berlaku. Bila satu orang tu dia disunatkan sujud sahwi, tapi dia terlupa nak sujud. Dia bagi salam, tak sujud. Terlupa. Maka untuk dia ni, kalau antara dia bagi salam dengan dia teringat, belum sujud sahwi, masa tak terlalu lama, maka dia boleh dapatkan balik sujud sahwi tu. Lepas dia bagi salam, dia sujud sahwi. Dapatkan balik. Dan lepas dia sujud sahwi, dia bagi salam lagi sekali. Salam yang pertama tu kira tak jadi. Dia kena salam lagi sekali. Jadi sebenarnya, kalau kita amati, sujud sahwi tu tetap berlaku sebelum salam jugalah. Sebelum salam. Sebab dia kena ulang balik salam yang dia telah berikan. Itu perbahasan furu' berkaitan dengan sujud sahwi sebahagiannya. Setelah itu barulah kita belajar sebab-sebab sujud sahwi.